Baca surah Fatihah kuat-kuat ketika solat sampai mengganggu orang lain, boleh batal solat. Betul ke? Jom saya terangkan. Kalau kita solat sendirian, surah Fatihah tu perlu dibaca secara perlahan, tak perlu baca kuat-kuat, tak sunat kita baca kuat. Cukuplah kita dengar dengan telinga kita sahaja. Dan kita wajib membacanya sebab ianya adalah termasuk daripada rukun qauli yang kita perlu dengar bacaannya. Kalau solat berjemaah pula, hanya imam sahaja yang boleh baca kuat, iaitu pada 2 rakaat subuh, 2 rakaat maghrib dan 2 rakaat isyak. Dan bagi makmum pula, dia kena baca perlahan, hanya telinga dia sahaja yang dengar tanpa menyebabkan telinga orang sebelah dia dengar, yang boleh mengganggu ibadah khusyuk orang sebelah. Tapi kalau kita sedang solat sendirian pula dan kita baca tu kuat-kuat sangat sampai mengganggu orang sekeliling kita, hukumnya adalah makruh. Tapi kalau kita solat sendirian pun, kalau kita baca kuat sangat sampai mengganggu orang sekeliling kita, hukumnya adalah makruh. Bahkan boleh jadi berdosa kalau mengganggu kekhusyukan orang lain yang sedang solat dalam masjid yang sama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya ada antara kamu yang saling mengganggu dalam bacaan solatnya. Kalau gangguan itu melampau, boleh jatuh pada perbuatan yang menyalahi adab dalam solat. Tapi solat tak batal, cuma pahalanya boleh terjejas ataupun kita boleh berdosa dengan sebab perbuatan itu. Jadi solat ini bukan urusan kita sendiri sahaja, tetapi juga melibatkan orang lain yang juga solat bersama-sama dengan kita. Jadi kita kena ada ilmu dan etika dalam melaksanakan ibadah solat itu. Takut-takut solat kita itu dipenuhi dengan dosa dan sia-sia sahaja. Jom bantu saya untuk sebarkan ilmu ni kepada lebih ramai orang supaya orang tahu benda ni. Sebab melibatkan kita kerugian dalam ibadah solat kita. Nak tambah ilmu, jangan lupa untuk follow Ustaz Kembar Hafaz.